dia. Jangan makan sangat ni. Makan sisik. Dia tak cakap apa lah. Sebelah mana banyak bola? Tak ada. Hai. Kalau aku buang dia punya ni. Betul lah. Malam baru saya kulit ke Pak Kim kau. Oh, ada sebenarnya. Oh, besar juga lah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pagi hari ini sahabat, kita akan tengok hasil merawai ya sahabat. Tapi tak tahulah ada ke tak ada. Kali ni cabaran saya pasang 5 bungkus je sahabat. 5 bungkus je, tapi tak tahulah hasil dia macam mana. Jadi kita cubalah sahabat. Tengoklah, jom. Saya berada di pantai Bagan Lalang sahabat. Bagan Lalang. Kali ni ramai kawan-kawan turun pantai turun jaring. Memang ramai gila. Jadi itulah, jom. Saya semalam-malam tadi saya dah pasang dia orang pun ada. Jadi hari ni kita tengoklah ada ke tak ada. Pastinya masih tak boleh lagi sahabat. Saya cuma tengok je sebab dia dah surut kan. Kalau turun ni dalam lagi ni sahabat. Kereta tu pun paras bumbung lagi. Kena bawa sikit lagi lah, baru boleh nampak saya punya ni. Kawan pun tak ada lagi. Okey lah, nanti kita baru turun lah sahabat. Sebelah mana banyak koala? Tak ada. Hai. Kita main kat sini. Biasa koala sana banyak apa? Kuala ha. Dah penuh. Cara ni. Ingat. Sampai yang tengok. Ada ke? Lompat tu. Lompat pun tak ada. Berapa kaki bang? Berapa kaki? 10. Berat tu ni. Berat. Habis ni 4.6. Dia beli kat ni, betul. Beli yang dekat Stincan tu. Dia pakai timah hitam tu kan. Tak boleh. Tak boleh Ha? Air kotor. Tak jauh lah, kotor bersih air jauh lah. Tak minta. Itu dia. Ui, geng payung terjun pun ada tu. Tak, dia tegak tapi kurang laju lari ke depan. Kurang laju. Naik tapi kurang laju. Kurang power. Yes, betul. Kau lengkung ke tengah? Wall. Ke sana sikit. Sekarang kapal tu. Okey, ni.
Ada 3, 4, 5 tim dia ni. Dia terbang kat sini kali ni. Biasa dia terbang kat tempat lain. Baik juga tau. Kalau dapat ni payung terjun ni satu. Boleh buang pokok jauh-jauh kan. Tapi macam susah je sahabat. Ya, alhamdulillah lah. Dia orang dapat terbang dengan selamat. Sekali naik je. Sekali jalan terus naik. Dia orang nak pro ni sahabat. Okeylah, jom kita teruskan dengan melihat hasil saya dekat sana. Okay, alright. Yang pertama, tak tahulah ada ke tak ada sahabat. Mana dah ada. Mantap padu. Di sana saya pasal sebaris je. Nak ini je. Kan. Okeylah, jom. Kita tengok. Semoga ada rezekinya untuk saya pada pagi hari ni. Tengok macam ada. Tengok macam ada. Tara. Tak ada ni. Ini pun tak ada. Belakang pun tak ada. Okey, yang kedua ni dia panjang sikit lah sahabat. Sebab dah tak ada space. Space pantai dah padat, macam padat lah. Tak tahulah ada ke tak ada. Bunyi je sahabat. Mantap baru ni. Yang mana saya akan tengok dulu, lepas tu baru buka lah sahabat. Tak ada tekanan langsung ni. Ada pun anak ikan belukang je. Tu ada satu. Apa tu? Sangkut. Sekejap saya. Okay, alright. Ini ada 3 bungkus. Bawa yang kedua. Banyak kat tepi tu ada satu. Rasanya hari ni kurang lah sahabat. Besok patah lain. Tahu ikan apa, buntal kot. Tak kuat langsung. Biasanya tak kuat ni buntal. Oh, ada 9. Oh, besar jugalah. Alhamdulillah. Oh, dia sahabat. Rasanya dia tak lepas kot. Betul lah. Bila ada kontut sikit rasa apa. Tapi janji ada lah. Janji ada je sahabat. Tu dia. Okey, mantap lah yang pertama. Syukur ada jugalah rezeki sahabat. Okey, yang pertama. Saiz tak besar. Jom. Tengok lagi yang kedua, ada ke tak ada. Bismillah.
Tak ada. Yang ketiga pula. Ais sejuk lah. Tadi abang tu cakap ais sejuk kan. Memang ais sejuk. Tu macam ada. Ada lah juga. Ada yang terlepas. Ada satu. Yang lepas tu dalam lah. Barang tak ada lah. Kali ni buat rasa-rasa je lah. Buat rasa-rasa je. Yang seterusnya, terpanjang yang terakhir. Tak ada. Tengok lagi yang seterusnya, yang terdepan. Okey, ini yang terakhir. Tak tahulah. Mungkin sebab mata saya dah karat, ataupun mungkin juga sebab jari banyak. Jari banyak pun itu hari ada sahabat. Saya rasa air tak kena pun ada. Entahlah sahabat. Rezeki Allah, hanya dia je yang tahu. Saya berusaha saja. Biasa ada. Kali ni kumpau betul lah. Mungkin saya kena tukar awal baru kot. Tukar tali hitam ni. Ini pun tak ada yang terakhir. Habislah untuk video kali ini. Mungkinlah saya akan ni sahabat. Tak baru. Ada banyak oh. Okeylah sahabat. Nampaknya hasil tadi tak ada. Bukan tak ada lah, ada jugalah, tapi 2 ekor je. Alhamdulillah. Ada jugalah rezeki. Kali ni kita tengok pula hasil rezeki abang Halim. Banyak ikan dia sahabat. Dah lama dah tak jumpa kan. Betul. Lama kita tak bersua. Rezeki lah yang naik. Banyak oh. Alhamdulillah. Member kita pun nak buat mancing. Umpan, ni udang. Cakap. Ni satu inci suku ni. Okey, jom kita mulakan. Mari bismillah. Ni apa? Sini tak padu. Terus sana si padu sikit. Apa tu? 9 karang pun ada. 9 karang? Bawah. Kecil. Oh lama. Baby lah. Tak ada udang kosong sangat. Ada yang poket. Tak sabar nampaknya. Jangan. Nak mancing ni malam ni. Tu dia. Udang makan sangat ni. Udang sisik. Makan roboh. Nanti hantar gambar tau. Hantar gambar bila dah berjaya tu. Dapat gambar jadi Cakap lagi ya. Musim kot. Malam tadi pun saya dapat seekor. Kau kena tunggu lagi apa Sid? Malam ni baru banyak udang. Besok baru mancing.
Confirm kena punya. Strike saja. Tu bonus ada. Oh, tu lah. Tapi semalam banyak tau kat alur tu. Sepak bonus. Banyak tau. Aduh, macam Geram tu. Tapi semalam ada jumpa ni lah. Siapa? Kita orang jumpa apa? Tali pinggang. Dia pun attack bonus juga rupanya. Ada memang. Dia pun try bonus juga. Oh, ada lagi. Zaid ni Zaid. Oh. Kat sini ah. Duduk begini. Gasak ah. Alhamdulillah. Tiga. Yuk. Boleh lah orang kata buat lauk belanak tengah hari ni. Siap. Kurang tak ada lah. Masih lagi kurang. Itu hari Mustafa gasau. Kamu rib. Dia tak bagi tahu Siapa? Mana Mustafa? Tak apa. Oh. Nah. Tak apa. Oh, tak apa dia. Tangan hanyir orang tua tu. Dia betul hanyir tangan ni. Dia mana-mana dia pergi. Mesti ada je. Lepas tu aku kadang pelik tau dia tu. Pasang macam mana pun mesti dapat ikan. Tak setakat ni dia dengan dia lah aku kalah. Tu tukar baik-baik. Oh. Jangan pergi tukar tu. Kita cari sebelah aja. Hui. Tangannya ya. Tangannya orang tua tu. Pernah tengok dia tidur kat atas begas, atas bantal begas tau. So bajet ini tidur kat begas tu kata. Petua lah. Try tak dapat pun. Tapi dia padu lah. Ya. Tak tahu orang tua tu macam mana. Dia macam mana pergi potong dia penuh. Macam apa? Dia dapat, memang dapat saja. Kau boleh challenge Ustaz Pa memang kau power lah. Tak boleh lah. Trader. Dekat ni dia king lah, king. Sekarang ni dia king tu. Paling Betul. power dia. Minggu lepas lah aku pergi sana lah. Saja jalan dengan tengok kawan budak Sabah tu. Jalan tengok, ikan kurau mak dah tu. Banyak lah. Panjang tu. Cukup Itu dah. apa. Tapi ikan dia kan, kalau kata kau suruh dia jaring ke apa kan, pun jadi tau. Jadi itu hari aku tanya berapa skipping. Tapi dia tak anu lah. Dia tak apa. Dia tak cakap apa lah berapa skipping kamu. Engkau nak macam mana macam mana. Saya sampul lu. Mancing. Saya siapa? Sampul. Sampul tu. Sampul duit. Sampul duit. Ada kurang. Tahu dah. Yang sebelah depan tu tak tahu kan? Tak tahu lah, saya apa tu. Tengok rezeki macam mana. InsyaAllah ada. Oh, 9 ni betul. Oh, okey. sorry. Maafkan saya. Tapi kurau dengan 9 baik. Kurau dulu. Kurau dulu. Oh, rumah saya kata lepas saya masuk YouTuber dengan Syarul jadi artis macam artis. Tapi channel tu dah saya dah tak buat lah. Saya buat channel lain lah. Alamak. Sebab lupa password. La ilah. Alamak. Tulis kat buku lah tu. Tu lah. Tak cakap aduh ruginya. Yang ni yang baru ni.
nak tunggu buat cukai. Oh, dia kena cukai tak? Kena. Oh, dia betul-betul masuk. Dia kalau kata kau main hidup, macam kita panggil hidup lah kan. Main pelampu, dia sangkut sikit dia kena. Kalau kau main tiang, masalah bila main tiang ni, katakan kau ikat belah atas tu tegang. Tegang. Dia tak hidup lah. Kita bukan ada pertandingan siapa apa jaring paling cantik, tak. Tak betul. Kita nak ikan. Kita nak ikannya. Dia nak macam mana lantak lah. Jaring koyak tu normal lah. Sampai time kita tukar lah kan. Bukannya semua koyak rabak. Lagipun kadang-kadang dia boleh pergi dekat 2 tahun. Saya pernah 5 tahun pun pernah. Jaring ke? Jaring. Tu yang bagi saya menang lah pembeli. Kan? Ni sikit. Mantap. Bebek ni. Tunjuk juga tu bebek tu. Ambil terus, sekejap tu. Saya jadi kameraman ni siapa? Wah, dia buka Nanti jadi lagi peristiwa 10 tahun yang lepas tu. Abang saya kena tukar itu tobat lah rasa. Yalah. Rasa macam pencin pun ada rasa dah. Tak nak lah aku buat kerja ni. Kadang tanya kan, apa benda lah aku buat kat tengah-tengah laut ni. Cakap juga kadang, penuh kalau ribut tu kan. Alamak. Ini dah berapa ringgit ni sahabat? Kalau beli kat pasar raya tu. Alhamdulillah. 10 mau. Mantap. Ada seko lagi kat ujung. Cantik 9 ni. Kilo lah ni. 6, 7. 6-7 kilo ada. Ini sebab timbang. Ini sebab timbang. Boleh timbang nanti. Ada bonus sahabat. Besar betul. Bau tengok. Ini perempuan. Ini betina ni sahabat. Gila lah. Sampai habis buka tu. Untunglah. Untunglah. Ketam batu main atas. Terbalik lah sekarang. Apa Abang Zul kena? Itu ujung. Ya, alhamdulillah. Ni abang makan ke? Mana? Tak tahu. Saya bedah dia. Tapi orang cakap boleh makan. Oh tu lah. Tapi aku pun tak faham. Tapi kalau kaki dia apa semua sedap. Kaki dia sedap. Macam ketam. Dia cuma tak ada telur je. Tak ada telur. Ada ni bahaya ni. Dah hujung-hujung sahabat dah habis dah. Daripada atas tu sampai sini.
tu habis. Berada dah. Ini kena. Tak. Yang mana? Batu. Oh ni nipah. Nipah. Baik. Up. Ui. Kalau aku buang dia punya dulu. Ini aku pun segan tengok. Ai. 80 kilo. Ha? Ya. Tapi macam mana je? Macam baru salin kulit je. Merah-merah lagi. Garang. Lemah. Betul lah macam semua sayang kulit. Kan? Kita baru satu kecil. Kaki. Tangan tu biar je. Ini dah libas lah. Walau baru salin kulit pun sakit juga. Okay, good. Okey. Okey dah. Dah habis ke? Ada lagi ke? Habis kan? Alhamdulillah, yang terakhir. Ni gambar. Apa 10 kilo bawa balik. Alhamdulillah. Okeylah sahabat. Itu sajalah untuk hari ni. Alhamdulillah hasil. Tapi cool kawan. Banyak 10 kilo lebih mu. Alhamdulillah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada jugalah. Saya 2 ekor. Sahabat kita punya 2 pikul ya. 2 pikul bang. Okeylah, jom kita tengok timbang hasil tadi. Ambil. Ini malam tadi punya. Malam ni. Itu ikan apa? Itu ekor ikan apa ni? Tidak. Anak. Anak. Roda turun je. Okey lah. Mantap aku. Ni ambil Rul. Anak lama nak bawa sikit. Bagilah. Oh, minta. Kalau orang malu dah minta Yalah. Sama-sama. Bukannya turun pasang pun. Turun tengok je. Inilah keadaannya sahabat. Dia orang main ni pun ada. Dia orang ni semua berlesen sahabat. Dia orang ni pun datang daripada jauh-jauh. Semua daripada Johor, Perak. Mantap tu. Orang pernah tengok dah. Saya pun baru tengok ni sama. Oh macam ni.